rakan-rakan berminat boleh saya pinkan terusnya. Yang berminat dengan pokok kari ni boleh. Yang ni pun spek boleh tanam dalam pasu juga. Bila kita nak guna semuanya ada. Lebih-lebih lagi bulan puasa nanti, kalau nak guna daun kari dah ada tepi rumah. Boleh tanam dalam pasu juga. Ya, boleh tanam dalam pasu juga. Tak perlu kita minta dengan jiran-jiran dah. Sebab kita dah ada dah 5 purut dah kita ada. Daun kari pun kita dah ada. Jadi tak perlu kita minta mana-mana dah. Ya. Untuk hari ini saya masuk dalam beg kuning. Kat situ ada potongan harga juga saya nampak. Jadi rakan-rakan juga boleh lock kat situ untuk dapatkan kari tangkai kuning, tangkai merah. Merah tu. Dia ni wangi sikit berbanding dengan tangkai hijau. Kalau rakan-rakan pernah tengok pokok daun kari nampak biasa. Tapi yang ini dia wangi sikit. Dia kari dia lebih menyelah lah. Dia terselah kari dia. Jadi kalau kita masak kari isi daun ni lagi sedap. Lagi sedap. Ini standby juga untuk bulan puasa nanti. Tahun depan nanti bulan puasa. Jadi kalau kita masak guna daun kari ni memang wangi lah. Rasa kari dia lebih terselah. Lebih terselah. Jadi untuk tu adalah rakan-rakan yang ingin bertanya. Saya buka soalan pada rakan-rakan pada tengah hari ini yang ingin bertanya tentang 5 purut, 5 pokok kari. Silakan. Silakan rakan-rakan di sana. Jadi kalau rakan-rakan tak ada lagi boleh beli. Sebab ini kegunaan nanti. Bila perlu nanti kita ada dah.